Joko hari dinai ha. Joko amangki kain tu ada memasang hang ku sampai sarang tergedang ha. Amangki kain tu. Mengamak buka apa menjauhi ya. Pak jauhi kepada nak le ha. Tunggu tele mak. Mak bala mak. Kamu ada aku jelas dulu nanti bangkit kain tu betul. Tunjuk tu tak juden kau pak. Tak juden kau pak. Sawah bang sedang. Milawi sama Sampai kau balik tu ah. Bang nak bunyi tu. yang kayu abangnya. Macam siapa eh? Siapa bang? Sosok kenal ni baca aku. Siapa bang? Sosok kenal ni baca aku. Hoi. Nara. Iko yo padon tahun ke tahun ni. Tak ada perubahan itu yang. Balik dah. Sawah ke sawah nak ngawai. Yang susah jadi orang bansik orang nak. Yang tak ada perubahan itu je tu. Dalam hidup itu sana ada nak berubah. Ada ke bantu ikut tahu je. Cari den selama dia bangkai lotek. Lah ada onda den. Kau indak sawah ke sawah den ada cewek ada onda. Cukup den ke sado. Kau indak wala bantu gunjo bakawan jo keo. Balui. Sayang, let's go. Hai sayang. Pulang sampai aman. Balik udang wah, nak tagak mereka. Dia raja. Kenalan Honda. Honda do. Kena kenalan bago. Jangan. Elok lo. Samu. Duduk piring. Lalu dah. Agak lo. Bahasa sawah. Lompai. Kundu. Kunjung. Oh, dah langut-langut kau suku kau. Dan sayang nak beli baca kak tu sayang. Tapi pergi kau lampir ke malu kau. Tapi aja. Pondok. Oh, orang miskin lewat. Orang bansik. Makoi bawa balik Honda. Kali ni buat mak. Ni bawa mak tu, kundu tu. Bali Honda baru. Bawa ke niak. Dia langut. Ini kadang dengan mak dia nak baru tahu dia baru. Dan makan dah dapat Honda nak kena dapat. Kau suruh lagi betul kuat dia bayi. Sampai kau lampai tu game. Tahu mak dah meninggang perasaan dia nampak. Mamak ni kau. Mengal di dadang. Mak. Oh, mak. Mak. Yo kadang mak nak baru ketahu lo dan baru kadang buku. Jalan ni mereka lo kan. Saya siapa laki yang mak ni. Dan kandak dah pernah rapek lo. Dulu dia milih betul kuah tadi. Masuk ke yang mak ni lo. Mak. Oi mak. Sampai orang hutan dia nampak ni ko. Mak. Kuah kena jalan tiap hari. Dia milih kuah. Putih. Oke. Bago. Langsung mah. Thailand. Bago. Dulu. Weh, masih bago weh. Lu mak yo nak mak ni. Kau nak kiam mak antara mah. Pandai kan jadi mak ni mah. Naik gulu orang cepet kau mah. Kemana ni perasaan ni oleh anak saya aduh bujang tagok tagang lo le bangkai kadang karajo pamale lalu tengah hari dang bati kadang tu tak namanya bakal karajo menolong awak ni tak tahu minta piti nampak banau layak awak kadang awe kau para awak aku ha
minta ni anak dan tu. Di baliknya gagah baca oleh. Oh, sayang punya apa gagah dulu kan. Kalau dia mengikut dan tu. Cuba lah besok dia kalau mati dia besok besok tahu untung besok memang. Kini kata tagang dan gini kuang cuba lah dunia kuang kacak lah dunia kuang kesadonyo. Pulang pagi yang tadi. Kamu juga waria wang cari. Pulang pagi jam 5. Di kamar lah si Eva, aku dari tadi nama nampak muat dan seorang cikgu duduk di pondok itu tinggal dan aja aku kamarnya ya. Dan cali dia mulia dan nampaknya tu. Apa aja tu cari? Eva! Eva! Lah, dia nak di pondok kamu apa aja aku ya? Mama si Eva tu je heran dan cari perangnya kini lah. Ni mete-mete seorang cari anaknya gitu. Sana main bola itu tu. Emang kemarin kau dulu. Kau Kau dulu. Pernah cerita kau cie. Mengau Catherine. Mengakau tadi di situ nampak ada menyelirungi seorang kau mente kau mengakau. Numpang kayu si Kolio. Dan membayar kau si kau kau parah dan kau malah kau numpang parah kau di situ. Numpang ada sebentar Catherine. Kau hati banget kau betul-betul dan lo kau kata katai bahkan enggak jadi kau. Nak kumur ke kau? Enggak jadi enggak letak bawah. Letak bawah. Kau tahu nanti ya. Dia duduk di pondok kau. Enggak boleh ada. Anak kami keramik manis mahal bayar balik di kau. Bang ada aku sudah tinggal di kau. Kau bansak cuci kaki dulu. Cuci kaki dulu kita. Cuci kaki barasia. Pakai kau lah. Barasia cuci kaki harus barasia. Mak kayu kau nyok kalau kau. Ini bangga ada kau. Yo Catherine, yo Catherine nak boleh lo kamu itu tu kau dong. Tahu di dasar dia kau dong mah. Apa mulut? Kalau sebarang kayu kau boleh Kau bansak tu kalau kira bansak kau tu bang beri. Kau cakap. Ah, kau basah. Kalau berhasil kau ha. Stop. Aku cakap kalau kau basah kaki kau. Dia lah Catherine kau cari aku jilik ke lah. Tunggu dulu. Kau bangku kehormatan ratu kau mah. Ratu duduk situ. Ratu tu rata tanda berdikonya ratu. Itu kumur sampainya Catherine. Kau pernah bansak duduk. Itu kumur ni nanya duduk situ. Kau bansak dah duduk. Iyalah. Ini sakit kau yang kau tinggal yang kau ha. Minum kau. Yo. Kau habis lah. Apa misal labah kau? Enggak. Ancak aja bak kau. Sen. Pagi hati ni kau kini di kau Catherine. Hati kau ni. Anak ni nak buncang di kau mana gagah tu kau tahu nak. Yang mana aku tunggu dia fikir yang. Oh iya. Joko. Iya orangnya putih tinggi. Iyo. Baunya. Badang. Badang. Yo. Patinya tu kadang sekadang gajah gitu nah. Enggak. Enggak lo. Tayang buat di kau dulu tu mah. Masa? Itu di kau nak. Ni kini kau patang kau nyelayu minta beli apa di kau balik sepeda ni nak. Tu. Kini minta beli Honda di kau. Kau balik lah. Kau bak kadang mempesako kau matingkan jelaki kau mana? Kau balik ni bagi. Tak tega dia kau menjual tanah kau di kau Kau dah. nak tegar kau bagi. Iko pun yang tinggal ni laki dia cek kau yang jual dia kau nak mungkin dia kau rasanya doh. Seketek aja kau jual, sapeta aja tak bisa kau jual seketek alay gitu. Ini tak bisa doh Catherine, tak bisa doh Catherine. Sebelum laki dia mati dulu di kau nyela bau manek jadi dia jual tanah awak kau nak beb semua dia lah padi dia beb besar je nyo. Amal itu je. Lah kau mungkin kan jual dek kau. Baca halunya dek kau. Di belakang. Kau dia ada jalan sikit. Ada kau piti nak. Pinjam ada Di rumah dia masih istana deh kau. Coba pinjam ada piti. Ha. Dia malah memang jualnya. Lah ada piti kau dia pinjam lah dari dulu Catherine. Minum piti kurang hansip, kau udah bayi dong. Lah ini bayi besok. Kau hansip salah dan ratu di situ dia rata kekainan banyak gitu. Kau Kekainan banyak di kau. Kau juga kata kau nak. Kata kau muncul kau tu. Kau sedang jatuh kini mak Catherine. Kau tolong ada yang di bawah kau segini ya. Nak ibu kau, nak ibu kau Ada kadang. terjadi le beku anak-anak dan beku hendak diinginkan di kau beku tolong ada. Itu urusan kau. Saya anak dan tu di kau Catherine. Enggak, Jaden. Pinjam ada Catherine lagi banyak di kau. Hamil enggak. Ayo undang lagi Den. Mandor. Tunggu lu. Yo lah kalau nak dapat kau Catherine. Kau bangsa. Nak kayu je le di kau Catherine. Amin, terima kasih. Kau kayu je le di kau. Terima kasih, terima kasih. Sabar dulu yo nak. Mak usahawan nak kamu pinjamkan. Mana banyak, tak jual. Yo kau sabi tanah tu le tanah pusako dek kau tu mah dedek dan kau dinyo. Gila kau jualnya, makanya saya kata anak kau, tidak mika bagian anak kau, mah. Apa kata kau bana, apa kata kau muncang kau mah penting. Dapat bana kau kayu kau. Nang kata arai lah kau laki kau enggak ah. Tidak laki. Enggak terima kasih. Depan ke besi kau sebentar. Tunggu dulu, dan unyin kau. Ada mahal, rancak manis tunggu. Elok kau besi dan tu mahal. Kau besi kau unyin bana lu dan mikir. Kata lah kawan. Baru aja baru. Rancak besi kau mak Catherine. Orang miskin tu, orang mansik tu.
Alah, menyampiti kau menumpang kau besi je lah bagai. Kira je lah busuk tu mah. Dia tak level dah pakai besi beku dong bek besi baru beku. Set. Trin kau den kayak trin. Hati kau den karajo kau den bet buang aja kadang. Buang hadas bahas besar den. Ini tak ada orang pak. Yo, ini seru di WC kau tu buang hajat tu pun nak eh. Dia tak kanan dia anak den mana den gini kau yo. Kok di rumah den kau jamban kali bagi. Buang aja kadang kalau di rumah den tu nak pakai apa pakai asoy si tabang. Tabang asoy itu. Kalau sih kau seru. Orang kok dingin. Ya di mana den kau yo? Aneh dia nak taluk dia nak suruh le. Alah menahan makan, menahan hati. Sehari-hari dia memikir anak den. Mak. Mak. Oi, mak. Dia nak perayaan lah mak den. Boleh, jatuh. Ambo mak. Kau mak. Gara-gara tadi. Buang Joko. Yo mak. Tu anak bawa tu. Gara-gara. Tu ada. Ini Yonda den. Kau ngawang le. Yonda mak. Dia unda-unda juga le Joko, nak taluk ini le Joko. Mahal jangan beli Yonda tu mah. Payah kadang sekolah mak mah. Kau pembagian abang dulu kau makan jual apa para pembagi abang kau. Jual, Itu dua dalam kubu beko. Nah, nindak indak siapa? Dulu lain minta sepedang, lain kata balik nindak masuk. Kau lah Honda lo minta le. Udah ni lo bondang ni. Mana mak? Kalau nak bunuh lah dan yang bunuh lah dan yang. Dah bunuh mak tu balik coba tak belanja le. Lalu dan ang tinggi banget. Kan cita-cita lu tinggi langit banget, tanpa pesawat beko. Honda juga kecang deh. Alah mah Joko, jangan ni tujuan le Joko. Nak ibu ang mencari amak doh. Nak ibu mencari amak doh. Pagi kubu ya mak lapai ke ladang nak, lapai ke sawah nak, mencari bisi menjamu pungguang nak, kau untuk makan. Kini tak ada apa-apa dah, kau dah le ha. Tapi kan situ, ang tahu lah diuntung sekecek pulang lah pagi. Macam merawat ang nanya ke rumah nak taluk di den doh. Kini ang minta balik Honda lo le. Ini yo celah ang Joko. Tahu lah diuntung le, mak. Ada juga lah ni udah Dorina tu ah. Siapa ngalah nang? Dorina tu ah. Emang ang ngalaan. Tadi cek den. Anu tak ceknya. Jadi sekarang udah balik dang do cek. Amang le kadang Kunde, urang mah itu nang. Jangan jak urang nang turu enak kandung. Jangan jak urang nang turu. Aminyo kayu amaknya tu mah. Amaknya tu acok je dapat mana julo-julo dulu tu mah. Itu nang turuan. Ini julo-julo amaknya kerajonyo. Tahu deh mak. Pokok seminggu kini mah ada nak rapi Honda cari lah mak. Jangan mau itu wang nak, jangan mau itu lah kamak nak. 9 bulan anu kandung di koko dulu ha. Kini wang iko balasannya dari wang ngancam dan tak balik Honda. Jangan gara-gara Honda lo wang mau itu. Jangan unjak urang Dorina tu lo nya pajak tu tak tahu diuntung tu do pajak tu do. Pajak tu memang pancacek urangnya. Itu nang turuti. Tahu deh pokoknya sama balik dalam minggu kini. Titik. Mana dalam minggu kini? Udah bunuh lah tagang dan amiku kurang kanut dia no. Kau jual sekuat mak tu jual tu eh. Naik dulu aja amak amamu tu. Lo. Lo di mana? Sana. Capek lah pulang lah, Honda pernah lu ah. Tunggu lu dia sudah menyabik ah. Kau makan rumput jauh itu enggak? Yo capek-capek yo kau anak kapai ke pasar lo ceknya Ayolah senjo. Kalau anak kalau jawi. Ayolah pokoknya dah mau tahu mau tunggu di rumah gini yo, capek yo. Yup. Iku lah pagi aku ni ha. Hoi. Onde. Den dah mencari wang dari tadi lah bercakap di anaknya di bukit gara-gara wang amang anak dia yang angin Honda. Ha? Dia mang. Ngicang. Aku yo teh. Tu bang apa bawa anak den? Dah ada ni bawa anak situ tu. Bang aja nak panen Honda dia. Orang kayu. Orang kayu lain yang apa anak den Honda de baru lah yang Honda baru lah nge kalian apa anak den Honda de. Mengicil bang ni tokong ni kayu kok ha. Mengicang. Awak orang kaya ni. Iya. Mangai teh mana itu teh. Tahu den orang kayu tapi jangan angin orang di bawah sampai di mau lah yang tu. Bila dia banyak. Di mau lah yang banyak. Memang lah padu lain den. Kunduh.
Wah, ang nyoba daso ana di ang tu nak di masyarakat. Ko pasti orang masyarakat banci je wah ang. Tak banci lo, Tek. Wang tu onge tak tahu diuntung do. Wajar dong Dia ada orang kayu. Pada ang tu tahu den yo. Tak tahu diuntung wang godo. Dia tentu salami ni. Nyobom kami dia mak-mak tu. Dah salah ke. Jelas nak kan tak beli Honda. Awak nak nyobom Gunjo. Aja pada itulah kayak megang aja parusiang ni taluk diang. Parusiang Dia tak salah. Ang indu wak ang. Dia baca sombong dengan kayu. Tapi tak tunjuk lah wang le kita ada ang kita le. Itu ang ala banse itu le. Ang inya ang bekoyo. Beko malam anak dia balen Honda beko le jadi dang. Ang tali besok Honda anak dia balen Nmax Honda anak dia jadi dang. Balik enggak? Iya udah aku. Udah tu. Ya Pak, kok sedang mencari pelanggan Pak? Kabar itu jadi berjual Pak? Mana aja aku ya. Hah? Sampai beli iku Pak? Kadang-kadang jadi Pak? Dah. Ani, tunggu Pak, ada orang nanya Pak. Nanya dah. Ani, Di mana madajonnya yang suka membali tanah orang tu dah. Suka membali tanah pusaka orang emang. Tukang jawinya bege. oh dajon tukang Jawi. Yo. Itu bos awak Ani. Oh bos dah tu di mana rumahnya dah awak kamang gadekan tahu apa awak tanah awak lebih satu. Sampainya anak awak yang angek dia di kawan-kawannya tu minta balik Honda. Tu dia balik anak dia dah. Di mana alamatnya tolong dah tunjukkan. Kalau menjual tanah, ini nak beli tanah dan ni. Atuh Jawi hanya balik ni. Jawi awak di Jawi aduh tanah lah. Awak ni memang gadekan tanah. Lain kecilnya kecil orang. Tidak. Anak abak Epa. 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 Amanya siapa? Hah? Amaknya si John. Amak si Jun Malo. Joko. Amaknya Joko. Yo, Joko tu nyo banyak mana Joko orang. banyak Jawi mah. Tidak balik Honda nyo. Ini jual aja Jawi Joko tu. Tak mungkin doh itu kan gua do dah. Kalau sawah kamu jual kamu wazir nih. Jawi itu kurui nak menenahi tu badannya tu. Kapok nih sakapok ada nih mah. Jawi itu tetikan perasaan. Antang lah dah. Iyo antang lah cek dah. Beda. John dah ini bukan sesaru dia malah lalu kayak pidang rata ni dia. Pacik den. Biar beko. Aduh laki dia beko. Solo ya teh, oke? Tak boleh dah. Menyumpah dah. Cepet lah. Jangan. Woi, nama tak si kok ha. Itu sama. Woi, gua mana ada. Soal nanti kan cepet lah. Dah. Oh dah. Dah. Ayam ekon. Dan jangan pacik kau. Dah. Ada orang mau jual Jawi dah. Halo? Kau dah. Dah. Ama? Kau udah yang suka Jawi tu dah. Silakan kau di sana aja lah. Awaknya menjual Jawi dah duit gua. Dia boleh duduk dah. Duduk lah. Agak Bang. Tunggu. Dah. Oh, misi dulu dah Jawi yuk. Senang nego Jawi lu jualan tadi. Jadi kau yang mana Jawi? Ini buat tinggal aja dah kaya. Terima kasih dah. Mantun dah. Apa ni? Oh, Epa nak jual Jawi. Kaman jual Jawi. Yo duit gua Jawi itu lah mental itu nak padang nyo. Anggaran sangat ton lah baliknya. Oh, ayolah masuk lalu. Di luar kau lah nak bagi seketek dah. Ndak dah ngek dah. Cepet lah. Ki Dah gua dah kopi nak ada soal tak ada apa. Ki gua. Cepet ada apa? Di luar lah. Malu sudah mendak dong di luar lah. Tunggu dah habis buku. Tadi. Banyak lo kandak seorang orang kayak ke bosan Jawi lo. Jawi di murah. Banyak tiba cerita dari Jawi ni kau. Buang kayu tilik nak. Mana lagi ayu. Abarang. Iyo, nak menjual Jawi. Jadi Jawi itu patang pun layak lah segar-segar dah. Kalau udah mencalik, aku bisa calik langsung. Itu baca doanya kalau. Jadi. Dari itu dulu lah. Beko ni bawa Jawi itu kasih ko. Dia mau telepon beko ada apa dia diambil di sekolah 5. Dia mau bawa Honda tadi. Beko kami suruh anak kami kasih ko, beko bawa Jawi itu ada titiknya bilo timbang terimanya tuh. Jadi beko tiba anggot tambo sudah bawa Jawi ke rumah beko ya. Iyo, sampainya kau butuh mali Honda mana ha? Kabel Honda. Iyo. Dah tu dah saya mapalin Honda batu, awak nama dia Honda Nmax. Bantu ikut kabel Honda ya kau untuk siap. Anak, awak sayang anak awak tu. Berapa orang anak ni? Seorang. Oh, sayang kan anak ni Dah dah. agak begil sih. Butuh Honda lo. Jadi tunggu sebentar dia buat telepon anggot tambo dia. Jadi. Halo di mana? Sampai kasih kau kemari yo. Kau orang kau amak kau nyoba balik kaman jual Jawi gitu. Sama amak tu induk tu sana jalan nombor lah. Nya kecil kan mau kaman jual Jawi. Mau tunggu tu rumah yo lah. Ya jadi betul dah kini tibo. Ni bo ngau tahu ni tu. Yo. Cukup bo kau tahu tibo bo.
Penyebut Jawi ya. Iyo kan lain mahal walu nak dah. Dia dah murah-murahan nak niyo dan dah nak cukup dan murahan. Tahu kita Lah, mahal. gue udah aku tahu udah pokok tipe udah bawa Jawi ke sekolah ya. Iyo dah pagi iyo ni kan. Tadi yang bos sudah masuk dah namu. Ndak kami walu dah. Kelas kita masuk lah. Capek lah. Ndak Capek lah. ndak. Bos. Bos. Kau nya. Kau ninyo kecil ke Jawi. Taekwondo. Kau tahu. Ikut saudah kau dah John. Kau nggak tahu dah apa tuh? Anggota udah. Iya. Punde. Sangat aku sombong-sombong tadi sama mengangi anak dia aku bentuk Leonda dulu. Poi dia amat lari dole. Emang apa bang? Dia lah mau dia aku tunggu di batu ang lu punya Mangauni. di babulang wangnya dia. Mang nih kau. Ini rayu-rayu anaknya untuk Leonda itu kok dia jauh hidup ke rumah. Aku cuma nyababu anak itu. Itu anak itu nak Leonda no. Gara-gara pajakku Itu dah lari dole wangnya dia ama. Sambang Iko nggak tahu. Jadi nak galak kau. Pajakku panti 2, 3. Oh sama. Hanya piti. Yalah nih. Iko pitin ya. Nih. Beko sudah nyapi Jawi dong tambah dia lah. Iyo. Nak lebih cayo dah John. Dia kok cuma udah. Ya, bos samanya namu saya tadi mau ini. Cuma Jawi kok lah. Beko lah mau nyapi rumah lah. Iyo rumah dia dari sebelah rumah Dairus. Nang di sebelah posko tuh enggak? Iyo ada batang apa di bungkus rumah batang celana. Oh, sebelah etek Jogorian tuh. Ayo. Iya. Lah. Lah kau nih Rusa. Lah, lek sama nih Rus kok. Iyo nih. Hah? Iyo kecil den. Lah. Iya lah. Berapa dah lu cukup kok? Tong mana dulu? 50 juta tuh. 2 Jawi kan? Tapi ragu lah. Aduh, kui dong. Kui 50 ya. Ini tong mana dulu? Iko DP-nya baru kan. Dan Iya. itu baru orang punya. 50 ke duit MD. Nah, Iko berapa dulu udah nyata ya. masih kui asalnya. Cukup lah. Nah, iyalah. Tadi ada. Kan jalan lu tuh ada. Kamu masuk itu. Iyo ini panjang. Iya. Lah. Nah, aku ke dalam dah lah. Iya. Sama lah ya. Nah, betul. Salam. Banyak itu. Banyak BTT. Orang miskin. Siapa ya? Deh, Banyak BTT. Tempe ya banyak. minta bisa lelong seketek dan lah. Tak buka coki dan. Dia pakai kundu lah. Itu awak tuh udah jalan banse. Jadi ini orang-orang banse. Kadang-kadang lu ni. Caki-caki uni gua ni. Yang. Ndak. Iyalah. Ndak. Ada nak jahit dulu dan sipit dan nak sama je waang lu kau untuk anjo untuk amyo. Ndak. Akan ni wen baiklah. Batu. Dia pantang makan bacaan orang tu. Apalagi mau dikau kutu tu bang. Kadang ada anak kalau tiba ini. Banyak aja orang yang berkoko, amat mudah. Ni zero pun tahu ke suku. Ya lawak pansel ini bonda. Oh. Joko. Iko Honda na, amat beli Honda na. Joko. Joko, keluar dari sawah tu lagi di sawah juang le. Kondang tanah. Honda tu mak. Yo Honda kena ah. Wes, ganteng dan ngomong. Kau sana mangi yang tu. Sekor tu. Ayo kasih kau dapat. Ai. Awak teh. Rancana. Rancana ciri tu. Kau jumpa Joko. Gol. Aku jumpa lagi kata Joko. Aku jumpa lagi kata. Bocah ya. Aku mak oi. Kau ada yang buatnya. Kalau sama cuma. Kan mak. Ini kandang ada dapet dak Joko. Ya. Lah mak. Lagi ini kandang amak lah dapet ni nak. Mak. Mak dia belaki. Nana mak nyandon. Amak lah kayak pengah laki jo le. Pernah lah ni balian Joko. Jangan banyak perang yang. Sawah kau urus dia. Tak ada ni belaki. Saya ada mak mah. Lah pakai cuba lo nak nak cuba nak cuba lah payah mak majun ke mak. Trompalan mak. Sebelum trompah mak. Oi Joko si kau lu. Memang angin pajak tu namanya angin tu yo. Mak undang kau betul yo. Lah. Tapi ang rancak undang kau. Ganti lah macam mak tu kubu ah. Joko. Keluar lah dari sawah tu lagi di sawah je le. Apa mak? Undang tanah. Undang mak. Undang. Tenda tu mak. Yo undang kau nak ah.
Wes, ganteng dia tu mak. Kau sana bagi angin tu. Sekor itu. Ayo kasih kau dapat juga. Hai. Awet teh. Mak dia kau. Awet teh. Bah rencana. Rencana macam ni tu. Lai suku ang Joko. Oh lah. Ang Joko lah seketik Joko ah. Ang Joko seketik ang Joko teh oh. Ha. Malampu mak. Oi. Ni pandai yang maknya. Pandai. Kalau lo tak mak kau tu mak. Kan mak. Ini kandang lah dapet dan Joko. Ya. Baik mak. Nah gini kandang amak lah dapet yang nak. Apa? Mana belaki. Lalu mak jandon. Mak lah kayak mengalah laki jo le. Kandang lah ni balian Joko. Jangan banyak perang yang. Sawah kau urus dia. Tak ada ni belaki. Saan dah mak mah? Lah pakai cuba lo nak kena nak. Cuba nak. Cuba lah payah mak. Weh. Bantuin kau mak. Rompak ni mak. Belum ambil rompak mak. Ang oi Joko si kau lu. Be kau hangit pajar tu namanya angit tu yo. Mbok ondang ke be kau yo. Lah. Tapi ang rancak ondang apa? Rancak ondang apa? Ganti lah macam ni mak ni kumuh ah. Aku lah rancak dia ondang mana. Bini tu sayang ni kau ang kau mah. Dia biarlah indak asal wang Dah beli dan cuba mak. Cuba lah nak. Cuba Cuba budak mana bantu kau ha. Paju kumuh kau ha. Ah kanti nak level kau dah nak level kau dah. Kanti kau ya. Yo, ni mak. Cuba luang awal seketik lu. Kau dah wei mak. Ada yang kurang ni mak. Di Lu baju. jalan tu tak lapon dawak kau ya. Ya. Kau mak cilung kau. Ni rancak ondang. Ah, lantai ni mak. Eh kan. Saya nak suka mak. Wei, lu berada Noah ni mak. Tengah mak. Dah mak, ni mak. Dia pandai mak tahu. Pandai lah. Semanis kau. Aku ada kau balik ada benar kau dah tahu. Dah kau tuju ang sia. Ang Ni kau ikut pencarian dia kau mak Catherine. Lah jalan dia kau Catherine dah sombong Nak lu. percaya dan nak percaya. Oi. Kampung ni. Dah betul. Dah betul mak. Banai pa. Udah mak. Balik. Kena. Tak ambil mak. Ngas kau dah. Kau kayak sombong. Cilokan. Patang Macam makanan itik. bakalan. Macam mana capit dah? Bang ada tadi. Hati dia cabik mah. Itu dah, jangan menggalan orang udah. Pak cik dia. Hero lu. Lang lain. Dah, mati dah udah. Basta. Okey dah, udah dah.